Wah, dapat lebih ke? Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Dalam video kali ini saya nak buat satu ujian ujian nak menguji adakah berat emas dan perak yang saya ada sekarang ni tepat berat dia ataupun tidak tepat beratnya. Sebab pernah tak korang terfikir bila beli emas ataupun perak kan? Yes, memanglah dia ada tunjuk. Contoh kita beli 10 gram, dia tulis dekat set dan juga dekat gold bar tu 10 gram. Tapi betul ke berat dia tepat-tepat 10 gram? Pernah tak korang terfikir soalan ni? Sebab this is one of my concerns lah. Bila beli emas, sebenarnya dah lama dah saya terfikir soalan ni. Contoh saya beli 10 gram, 20 gram. Adakah betul-betul saya dapat emas tu tepat 10 gram, 20 gram? Macam mana kalau saya beli 10 gram tapi sebenarnya berat yang saya ukur tu hanya 9.8 saja contohnya. Adakah dia terkurang sikit ke ataupun dia terlebih sikit? Kalau terlebih sikit mungkin okey lagi. Maksudnya kita dapat lebih lah emas tu. Tapi kalau kurang, macam mana pula tu kan? Jadi dalam video kali ni saya nak buat satu eksperimen lah ataupun ujian untuk test emas-emas yang ada pada saya ni. Apakah ketepatan dia punya berat tu? Adakah dia berat dia tepat ataupun tidak tepat? So, jom. So, dekat saya ni ada penimbang belah kanan ni dan juga koleksi emas lah. Ini koleksi emas pinjam ni, bukan emas saya. Ada 10 gram, ada 2 unit. Kita nak test dari segi konsistensi dia. Emas 10 gram pertama betul tepat ke tak, kedua tepat ke tak, dan yang ketiga ni emas 20 gram dan kita ada 100 gram, kita ada 100 gram, dua versi 100 gram yang berbeza. Satu ni yang design lama, yang ni yang baru. Okey, dan saya juga ada 10 dinar kat sini. Saya nak uji dia punya berat. Dan silver 250 gram, ada 2 unit. So kita nak tengok adakah berat semua gold bar dan silver bar yang saya beli ni adakah tepat ataupun tidak. Untuk video kali ni saya uji brand Public Gold dulu. Brand Public Gold. Semua produk yang berada dekat depan saya ni adalah brand Public Gold. So dalam video seterusnya mungkin saya akan uji brand-brand lain pula. So brand-brand lain jangan rasa anda terselamat. Saya akan uji mungkin dalam next video. Alright, stay tune. Okay guys, so sekarang kita nak uji berat gold bar dan silver bar yang aku ada ni. Kita onkan scale ni dan so dah reset dekat kosong, 0 gram. So kita nak try yang 10 gram dulu lah. 10 gram ada 2, so kita buat 10 gram yang pertama, put. Ok, nampaknya tepat 10 gram. Ok, boleh. Kita di sini adalah bacaan berat dia, so tepat 10.0 gram. Kita cuba yang kedua pula. Yup, tepat sekali 10 gram. Very good. Seterusnya 20 gram. 20 gram Okey, tepat. Dan 100 gram ke 10 dinar dulu. 10 dinar dulu lah. 10 dinar ni patutnya 42.5 dia tulis kat sini. Okey, 42.5. Wah, dapat lebih ke? Okey, dia buat adjustment kat situ. Mungkin kita kena tunggu sekejap kot. Okey, so 42.5 right? 42.5 sepatutnya. Kalau lebih alhamdulillah. Nampaknya 42.6 kat situ Okey, dia dah buat adjustment. Okey, ada adjustment kat situ. Mungkin kita boleh tunggu sekejap. Ya, mungkin penimbang ni dia tak terlalu tepat, tapi I think that's acceptable. 42.5 atau 42.6 pun saya terima saja dengan hati yang terbuka. Dan kita nak uji yang 100 gram. Ada 2 jenis. Satu yang lama punya. Okey. Okey, tepat sekali 100 gram.
100 gram yang kedua. Ni yang design baru. Okey, tepat juga. Next adalah silver bar 250 gram, ada dua. Okey, 250 gram. Okey, tepat, alhamdulillah. Dan lagi satu yang terakhir. Okey, tepat. So, selepas ukur berat setiap produk tadi tu, dapat disimpulkan bahawa Public Gold ni insyaAllah dia menghasilkan emas dan perak yang insyaAllah tepat dia punya bacaan dia. Cuma yang tadi lebih sikit tu aku pun tak tahu kenapa. Tapi lebih okey lah, jangan kurang je lah. Itu je lah concern saya. So kesimpulannya, emas dan perak keluaran Public Gold ini insyaAllah boleh dipercayai. Dan jika korang plan nak mula simpanan emas dan perak, boleh lihat di ruang description. Saya ataupun pembantu saya, Cik Ida, akan bantu tuan-tuan dan puan sehingga faham kepentingan simpanan emas tu dan berapa kita nak beli sebagai permulaan, berapa banyak sesuai dengan bajet kita. So boleh contact kami dan insyaAllah tim kami akan bantu. Okey, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.